Cekap Meluas. Hanya untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera buat semua. Bersama kita di TV Al-Mi'raj, telus, cekap, meluas, hanya untuk anda. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi umat Islam, di mana diwajibkan berpuasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selain menahan lapar dan haus, Ramadan juga menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan. Bulan ini juga istimewa kerana Al-Quran pertama kali diturunkan di dalamnya. Oleh itu, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan serta bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslimin dan muslimat, pihak Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang telah mengatur dan menganjurkan program Iya Ramadan, di mana program tersebut mempunyai pelbagai program-program yang menarik dan bermanfaat kepada warga Imtiaz Kuala Berang. Oleh itu, mari kita saksikan antara liputan kegiatan program-program tersebut.
Demikianlah tadi liputan tentang program-program yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah tarbiyah yang meninggalkan kesan dalam hati dan amal kita. Semoga segala ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bekalan menuju akhirat. Mari kita teruskan semangat Ramadan dalam kehidupan seharian, menjaga solat, memperbanyakkan sedekah dan memperkukuhkan ukhuwah sesama kita. Moga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan akan datang dalam keadaan iman yang lebih kukuh dan hati yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan, bulan yang indah, bulan yang penuh ketakwaan. Bulan Ramadan, bulan barakah, pergi dengan penuh kenangan. Mewakili kru TVPSS dan warga imtiaz Kuala Berang, kami ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian sahaja daripada kru TV Al-Mi'raj. Telus, cekap, meluas hanya untuk anda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.